Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So macam biasa kita akan buat ulasan perlawanan suku akhir pertama Piala FA lah, perlawanan di antara JDT versus Penang, yang mana JDT menang 2-1 sahaja pada perlawanan ni hasil jaringan dari Oscar Arribas dan juga satu free kick yang lawa daripada Ega Agatze. So Khairul Azhan, saya pun tak faham macam mana bola tu boleh terlepas, tapi free kick tu lawa lah. Dan gol pasukan Penang dijaringkan oleh Adik Raub, yang boleh dikatakan gol yang lawa juga. Satu larian yang bagus dan juga satu passing ataupun through pass between the defense dari Denzel Hall untuk mencari Adik Raub. So perkara positif dalam game ni sebenarnya Penang menunjukkan satu konsistensi yang bagus in term of defending apabila mereka hanya bermain dengan 10 orang. So bila main dengan 10 orang ni lawan dengan JDT, kalau kita tengok dalam season lepas, 2 season lepas dan sebagainya, memang akan jadi pasukan belasahan lah. Tetapi nampaknya Penang tak jadi pasukan belasahan walaupun bermain dengan 10 orang. Manakala untuk JDT pula boleh dikatakan this is one of the worst season yang mereka pernah hadap lah. Sebab sekali lagi mereka dibolosi oleh pasukan lawan. Jarang-jarang nak nampak, bukan jarang lah, dalam satu season nak tengok JDT kena bola itu susah, tapi season ni memang lawangan Penang pun bola. So itu menunjukkan this is the worst season ataupun season yang paling teruk untuk JDT lah, sebagai pendapat daripada fan yang neutral kan. So kita buat ulasan lah untuk game ni. Baik, kita akan mulakan dengan pasukan JDT dululah. Apakah kelebihan dan juga apakah perkara yang kita boleh highlight kan untuk pasukan JDT? Yang pertama yang saya boleh puji, JDT kembali dengan penggunaan Matt Davis setelah sekian lama tak diturunkan. Akhirnya Matt Davis kembali dalam skuad utama. Saya happy tengok Matt Davis kembali. Cumanya dalam sistem back 3 yang JDT main semalam, mereka meletakkan Park di kiri dan juga Matt di kanan lah. Dan mereka meletakkan Oscar Arribas sebagai right wing back ataupun wing back kanan, which is bagi saya benda yang positif adalah tentang peranan dari Oscar Arribas adalah disebabkan dia punya work rate sangat tinggi. Kita boleh nampak pada perlawanan semalam dia bermain dengan begitu baik di bahagian kanan. Dia covering on the wide area, dia banyak inverted masuk half space dengan buat larian dan juga dribbling yang bagus. So boleh saya katakan Oscar Arribas antara player yang perform lah di atas padang. Tetapi kalau kita lihat kepada bahagian tengah, JDT menggunakan Nak Choi Insau, Heberty dan juga Agatze, yang mana boleh saya katakan Heberty untuk game ni dia tak banyak sangat main untuk advance di kawasan lawan. Sebaliknya dia banyak drop deeper untuk collect the ball. Jadi dia banyak main dekat number 8 lah, bukan number 10. Manakala untuk Agatze memang kita boleh katakan one of the best player dalam padang in term of attacking contribution, in term of player yang bagus menggerakkan serangan. So Agatze bermain dengan baik, tapi lepas Agatze keluar, kita boleh nampak yang tengah JDT tak berapa nak hidup dan juga tak ada berapa creativity output yang lebih bagus lah. So benda tu sedikit menjadi persoalan kepada skuad JDT yang sekarang. Untuk striker mereka guna Jairo dan juga Romel Morales. Sebenarnya secara jujurnya saya kecewa dengan Jairo, sebab dia boleh dikatakan semalam sepatutnya 2-3 gol mudah, tapi Jairo gagal sudahkan dengan baik. Manakala untuk Romel bermain di belakang Jairo as a second striker, which is good sebab link up dia, Romel memang kita tahu dia boleh main nombor 10 ataupun dia boleh main belakang striker, which is dia boleh link up, dia boleh bentuk combination play, dia punya positioning, dia punya movement of ball bagus, dia punya passes pun bagus. And so Romel main belakang Jairo dah bagus, tapi Jairo pula yang tak bagus. So benda tu yang menjadi permasalahan kepada pasukan JDT. Senang cerita, JDT without Arif Aiman is mereka punya attacking output is very critical lah. Mereka tak ada output yang berbahaya, tak ada dangerous output yang boleh buat income yang ataupun outcome yang lebih bagus. So benda tu yang menjadi persoalan. Adakah JDT masih lagi mengharapkan kebergantungan yang sangat tinggi kepada Arif Aiman? Sebab kita tahu Arif Aiman is a key player, tapi dengan squad JDT yang sedia ada, mereka ada numbers of player yang sangat banyak, mereka spend untuk import dan sebagainya, tapi mereka masih lagi bergantung kepada local player seperti Arif Aiman, which is not in a good state lah untuk kelak seperti JDT. Sebab dalam beberapa season lepas mereka ada banyak player yang reliable ataupun player yang mereka boleh rely on, yang boleh buat game. Kalau player ni tak ada, player ni boleh buat, player ni tak ada, player ni boleh buat. Tapi untuk season ni memang boleh nampak yang JDT very orang kata apa,
worst lah in term of that thing lah. Tapi ini pendapat jujur saya sajalah sebagai orang yang tengok bola. Dan bahagian kiri kita boleh tengok Jonathan Silva, which is boleh lah dia main dengan bagus dengan crosses, tapi macam saya cakap banyak crosses yang tak efektif. Di second half JDT banyak buat pertukaran, which is pertukaran dengan memberi minit permainan kepada player-player lain lah. Bawa masuk Afiq Fazil, Kobe Ong, bawa masuk Hidalgo dan sebagainya, which is tak banyak impact sangat, tapi agak merugikan sebab melawan dengan 10 orang. Sepatutnya mereka ambil that advantage untuk menang lebih banyak gol, sebab satu gol kelebihan sahaja dibawa untuk ke SSI. Tapi mungkin confident lah kot sebab lawan ke SSI, JDT is another breed lah kan. So untuk Penang, mereka semalam defending very good. After kena red card pun mereka boleh bermain dengan baik. Mereka cuba untuk counter dan memanfaatkan set pieces, tapi tak berapa menjadi. Mereka cuba untuk buat crosses, tapi reading game dari Sihan sebenarnya sangat baik, sebab dia pandai untuk keluar, dia pandai untuk menghalang hantaran-hantaran yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain Penang, which is very good gameplay lah daripada Sihan, yang menafikan banyak hantaran-hantaran yang cuba dilakukan oleh pasukan Penang. Player macam Denzel Hall, macam Cici Kipre memang ada fizikal dan bagus untuk main dengan direct. Adik Rauk pun semalam satu gol yang marvelous, satu running yang bagus, and then si Povat pun bagus. So boleh dikatakan in term of attacking direct counter attack, Penang ada that idea, tapi di second half mereka main 10 orang, mereka tak boleh nak contribute too much to attacking, yang menyebabkan kita boleh tengok counter attacking mereka kebanyakan yang tak ada supporting. Kalau mereka counter attack ataupun bermain dengan direct, yang ada dekat depan hanya Kipre, tak banyak player dalam kotak penalti, ada seorang iaitu Denzel Hall sahaja yang nak receive the ball. Pemain JDT ada 3-4, so memang mudah lah untuk JDT patahkan that counter attack. So kalau nak main counter attack, must be supporting players lebih ramai waktu night tu, barulah ada option yang lebih banyak. And in term of defending, mereka bagus semalam, Feo Bilo apa semua bagus. Tapi itulah, mereka boleh dua tu benda yang tak sepatutnya berlaku lah. Free kick tu lawa, tapi sayang lepas juga. So kesimpulannya, JDT walaupun di fasa yang teruk, tapi mereka boleh still lagi boleh menang 2-1 sebab Penang main 10 orang. Itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.